nak dekat beg kuning ke, boleh komen. Okay, untuk siapa-siapa yang ada masalah sakit lutut, okay, kaki selalu rasa menyucuk, kaki selalu rasa kebas-kebas, tarik mengkarung, boleh amalkan seketika dekat beg nombor 1. Okay, beg nombor 1 macam mana nak amalkan? Senang sahaja, sehari 2 biji, 1 siang 1 malam selepas makan. Okay, selepas makan. Kalau ada ubat yang dah dibekalkan oleh doktor dan hospital, boleh campur. Okay, boleh campur, tak ada masalah. Cuma korang kena jarakkan pengambilan lah. Okay, kena jarakkan pengambilan. Contohnya, lepas makan, korang ambil terus ubat daripada doktor tu. Okay, ubat hospital tu. Okay, amalkan yang itu dulu. Okay, utamakan ubat doktor atau ubat hospital dulu. Lepas tu, rehat dalam 15 ke 30 minit, baru ambil kita punya suplemen pula. Okay, jelas tak? Baru ambil kita punya suplemen pula. Jelas tak? Okay, yang Diva tengah cakap ni dekat beg nombor 1 tau. Okay, yang Diva tengah cakap sekarang ni dekat beg nombor 1 yang ini, yang hijau putih ni. Okay, yang hijau putih ni. Yang ini. Okay, harga dia RM79 satu botol. Okay, harga dia RM79 satu botol. Kalau nak murah, tolong beli 2 botol dan ke atas. Okay, kalau korang nak murah, tolong beli 2 botol dan ke atas tau. Okay, lagi murah.